Ramai yang ingin menanggalkan pakaian anda tetapi jarang ada yang sudi mencucinya. Ramai yang mahu memiliki tubuh anda tetapi adakah sesiapa yang menjaga tubuh anda? Kerana beberapa minit nafsu, ada yang meninggalkan isteri dan anak, ada yang merayau di jalanan, ada yang pakaiannya dikoyak dan dipukul teruk. Hubungan cinta antara lelaki dan wanita menyebabkan ada yang menjadi gila, tidak dapat mengawal nafsu. Itu adalah naluri haiwan. Dalam buku Muslihat ada tertulis jelas, menjadi manusia adalah naluri, manakala melakukan kerja adalah keupayaan. Oleh itu, anda mungkin tidak licik, tidak mendalam, boleh jadi naif dan comel. Tetapi anda mesti dengar kisah yang akan saya ceritakan ini. Seorang pemuda ingin memikat seorang gadis tetapi hanya ada RM1,000. Dia menggunakan ringgit Malaysia 500 untuk membeli rantai leher untuk gadis itu dan separuh bakinya untuk makan dan bayar bilik. Dia menjemput gadis itu dengan motosikal lama. Gadis itu berkata, "Awak orang baik, tetapi kita memang tidak sesuai." Sementara itu, seorang pemuda lain juga hanya ada RM1,000. Dia menggunakan RM300 untuk menyewa sebuah Mercedes-Benz, menggunakan RM100 membeli 99 kuntum bunga ros dan memberitahu gadis itu bahawa perkara yang paling disukainya adalah berpegangan tangan dengannya melalui kedai makan kecil yang romantis, merasai rentak kehidupan biasa. Gadis itu mengikutinya. Jumlah perbelanjaan hanya ringgit Malaysia 40. Dia menggunakan wang yang tinggal untuk menempah bilik mewah menghadap laut di hotel 5 bintang. Malam itu, gadis tersebut secara rasmi mengesahkan hubungan mereka dan malah berkata itu adalah kerana cinta pandang pertama. Anda faham? Dalam era di mana orang yang berbakat tidak kurang dan pendidikan ada di mana-mana, muslihat barulah yang membuat orang kagum. Keesokan harinya, dalam perjalanan menghantar gadis itu pulang, roda hadapan keretanya tersasar ke parit. Dia cuba menghubungi perkhidmatan tunda yang mengenakan harga RM200. Dia menolak dengan tegas. Selepas berfikir seketika, dia memesan 5 pesanan makanan. 15 minit kemudian, penghantar makanan tiba. Dia meminta mereka untuk membantu mengangkat kereta itu. Setelah selesai, dia menjamu setiap orang dengan satu hidangan makanan dan memberikan setiap seorang penilaian 5 bintang. Semasa berpisah, para penghantar makanan mengucapkan terima kasih berulang kali dan memuji kebaikannya. Mendengar ini, anda pasti fikir dia sangat bijak. Tetapi biar saya beritahu anda, dari dahulu hingga kini terdapat satu hukum yang tidak berubah. Orang yang cemerlang dalam pelajaran hanya akan menjadi pekerja yang cemerlang, manakala orang yang berstrategi tinggi pasti akan berjaya. Weixin, Genius Matematik China adalah contoh yang jelas. Walaupun kebijaksanaannya luar biasa, dia masih tidak mampu membeli rumah sepanjang hidupnya. So, jika anda masih tidak faham mengapa ada orang yang sudah beli rumah pada usia 20 tahun, sudah ada kereta pada usia 30 tahun, sudah menjadi bos besar pada usia 40 tahun, manakala anda masih mencari jawapan kepada bagaimana untuk berjaya, maka buku Muslihat adalah satu-satunya pelampung yang boleh menyelamatkan anda. Saya menasihati anda, walaupun terpaksa berjaga sepanjang malam, bacalah sehingga habis buku Muslihat ini, kerana hanya dengan menguasai satu prinsip di dalamnya sudah cukup untuk mengubah hidup anda. Setelah membaca, anda akan berasa seram sejuk menyedari betapa naifnya anda dahulu yang menyangka bahawa kerja keras sudah mencukupi. Dan terlupa bahawa selalunya anda bukan bodoh, cuma anda belum tahu cara meminjam kebijaksanaan orang yang terdahulu. Buku Muslihat tidak mengajarkan teori kosong, ia memberikan anda perspektif yang berbeza, cara yang telah diterapkan oleh pakar sebenar untuk mencapai kemuncak. Keseluruhan buku ini mengandungi kaedah berurusan dengan orang lain, pemikiran strategik dan keupayaan untuk bertindak balas, perkara yang diperlukan oleh sesiapa sahaja yang melangkah ke arena perniagaan. Ia mengajar anda melihat masalah dari pelbagai sudut, menggunakan kebijaksanaan dan strategi untuk menguasai keadaan. Jika IQ adalah khazanah, maka pemikiran dan muslihat adalah kunci untuk membuka khazanah tersebut. Khazanah yang berharga walau setinggi manapun akan menjadi tidak berguna jika tiada kunci. Hanya apabila anda tahu menggunakan muslihat yang bijak dalam berurusan dengan orang lain, barulah orang lain akan sudi melangkah melalui pintu, memberi anda peluang untuk menunjukkan kebijaksanaan. Wang adalah terhad, kuasa tidak kekal. Hanya muslihat dan perancangan yang boleh membantu anda mengubah kelemahan menjadi kelebihan, mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Orang yang berjaya dalam mana-mana bidang mempunyai satu rahsia yang sama. Mereka memahami dan menggunakan hukum kehidupan untuk mengatasi orang lain. Itulah kod rahsia untuk melihat intipati perkara, mengubah nasib buruk. Buku Muslihat ini bukan sekadar buku untuk menjadi kaya, tetapi ia adalah peta kebijaksanaan. Setiap halaman buku adalah pati yang disaring. Setiap pembaca akan meresap isinya. Sesiapa yang menguasai satu prinsip sudah cukup untuk mengubah hidup. Sesiapa yang terlepas akan terperangkap dalam lautan kesusahan sepanjang hayat. Menggenggam buku Muslihat bermakna anda sedang memegang senjata kebijaksanaan yang 99% orang di luar sana tidak pernah miliki. Jika dalam hidup ini hanya boleh memilih satu buku sebagai kompas, maka buku Muslihat adalah pilihan yang paling bijak. Memegang buku Muslihat di tangan hari ini bererti menguasai apa yang nenek moyang kita pernah panggil rahsia langit tidak boleh didedahkan.